Liverpool dah sign right back dari Belanda yang sangat menyerang, Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen dengan kontrak 5 tahun. Champions Premier League ini trigger klausa pelepasan dia sebanyak 35 juta, lebih kurang 29.6 juta atau 40 juta. Tapi payment akan dibuat secara 3 kali ansuran selama 3 tahun. Frimpong lahir kat Amsterdam, Belanda, Disember 2000. Masa umur 7 tahun, dia pindah ke England dengan family dia. Lepas 2 tahun je, Man City dan Liverpool dah scout dia. Tapi dia join City dan masuk akademi diorang. Sebab susah nak masuk first team, dia pindah ke Celtic musim panas 2019. Perpindahan tu memang berbaloi. Dia menang treble kat Scotland musim tu juga. Lepas tu, dia terus bersinar jadi tonggak utama dalam tim Bayer Leverkusen yang menang Bundesliga bawah Xabi Alonso. Dia dah masuk skuad Belanda untuk World Cup 2022, tapi first cap dia baru datang pada Oktober 2023. Apa yang boleh dan tak boleh kita expect dari dia? Korang akan nampak kepelbagaian dalam kelajuan dia. Defender selalu kena scramble sebab susah nak jangka gerakan dia. Lepas tu, tahu-tahu je dia dah lepas. Frimpong memang lapar nak create peluang. Dia ada skill, flick dan boleh hasilkan assist atau gol. Tapi jangan expect dia jadi macam Trent Alexander-Arnold. Dia bukan jenis yang main dari tengah dan passing jauh-jauh ke winger. Tapi kalau bab defend, dia boleh recover dengan laju. Macam mana dia akan fit dari segi taktikal? Coach baru Liverpool, Arne Slot, kena adjust sikit untuk masukkan Frimpong ni dalam sistem. Musim lepas, Trent lebih banyak main build up dari tengah berbanding overlap ke tepi. Tapi Frimpong jenis yang terus serang guna speed dan dribbling kat kawasan atas padang. Risikonya, bahagian kanan Liverpool mungkin jadi terdedah sikit. Salah satu cara nak cover, arahkan midfield bantu Konate kat sebelah kanan. Frimpong juga boleh jadi backup kepada Salah kat kanan. Dia memang ada kelemahan defensif, tapi fizikal dia cukup kuat untuk adapt dengan EPL. Rekod kecederaan dia macam mana? Ni memang antara kekuatan utama Frimpong. Dia jarang sangat cedera. Dalam 3 musim lepas, langsung tak miss game sebab injury. Satu-satunya kecederaan serius dia adalah ligamen koyak kat buku lali kanan pada Mac 2022. Tu pun cuma buat dia out sampai hujung musim je. Apa kata orang yang pernah kerja dengan dia? Topik utama bila sebut Frimpong, laju dan enjoy main bola. Paul Harsley, coach dia masa kat Academy City, cakap dia mungkin pemain paling laju yang dia pernah train. Dia sangat versatile. Kalau dia out of position pun, speed dia boleh cover balik. Bila dia forward, memang jadi senjata besar. Detail kewangan transfer ini. Frimpong sign kontrak 5 tahun lepas Liverpool bayar 29.6 juta kat Leverkusen. Duit tu dibayar dalam 3 ansuran. Cash flow Liverpool akan terjejas sikit, tapi dari sudut account tak ganggu sangat bajet diorang tahun ni atau masa depan. Account Liverpool tamat pada 31 Mei, jadi transfer ni tak masuk dalam kiraan kewangan 2024-2025. Kalau ikut kiraan, hanya 1 bulan je dari fee ni akan muncul dalam account 2030 dan 2031. Apa kesan pada peraturan PSR, Profit and Sustainability Rules? Kalau ambil anggaran agent fee 10%, transfer Frimpong akan tambah kos amortization Liverpool sebanyak 6.4 juta setiap tahun sampai musim 2029-2030 dan 0.5 juta untuk tahun terakhir. Selain tu, gaji Frimpong pun Liverpool kena tanggung. Memang tak tahu jumlah sebenar, tapi total cost untuk transfer ini selama 5 tahun confirm lebih dari 29.6 juta. Mungkin mencecah 32.5 juta termasuk ejen. Untuk Leverkusen, 29.6 juta ni akan tolak sikit sebab diorang kena bayar Celtic. The Athletic lapor sell on clause tu bawah 30%. Contohnya, kalau 20% dari keuntungan atas 11.5 juta, harga Frimpong masa Leverkusen beli dari Celtic akan dapat lebih kurang 3.6 juta. Nilai Frimpong dalam buku Leverkusen bawah 3 juta. So, even lepas tolak bahagian Celtic, Leverkusen still untung lebih kurang 23 juta.
Kesimpulan mengenai perpindahan Jeremy Frimpong ke Liverpool menandakan permulaan era baru di Anfield dengan harapan tinggi terhadap pemain muda ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold. Dengan latar belakang yang kukuh dan prestasi cemerlang di Bayer Leverkusen, Frimpong membawa bersama pengalaman dan keupayaan yang berpotensi memperkukuh barisan pertahanan serta serangan Liverpool. Frimpong yang berusia 24 tahun telah menunjukkan kebolehan luar biasa sebagai pemain sayap kanan yang menyerang dengan kelajuan dan ketangkasan yang mengagumkan. Di bawah bimbingan Xabi Alonso di Leverkusen, beliau memainkan peranan penting dalam kejayaan klub tersebut, termasuk membantu mereka meraih gelaran Bundesliga tanpa kalah. Kehadirannya di Liverpool bukan sahaja menambah pilihan taktikal untuk jurulatih Arne Slot, tetapi juga memperkenalkan dinamika baru dalam corak permainan pasukan. Slot yang dikenali dengan pendekatan bola sepak yang menyerang dan berintensiti tinggi berkemungkinan besar akan memanfaatkan kelebihan Frimpong dalam menyerang untuk menyesuaikan strategi pasukan. Walaupun terdapat kebimbangan mengenai keupayaan bertahan Frimpong, statistik menunjukkan bahawa beliau mempunyai kadar kejayaan dalam perebutan bola yang lebih tinggi berbanding beberapa pemain pertahanan Liverpool yang lain. Ini menunjukkan bahawa walaupun peranannya lebih menyerang, beliau masih mampu menyumbang secara efektif dalam aspek pertahanan. Dari sudut kewangan, perpindahan Frimpong dianggap sebagai pelaburan yang bijak oleh Liverpool dengan yuran perpindahan sekitar 29.5 juta dan kontrak 5 tahun. Kelab ini berjaya mendapatkan pemain berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan, terutama apabila dibandingkan dengan nilai pasaran semasa untuk pemain dengan profil yang serupa. Tambahan pula, status Frimpong sebagai pemain home ground kerana latar belakangnya di Akademi Man City memberikan kelebihan tambahan kepada Liverpool dalam memenuhi peraturan pendaftaran pemain Liga Perdana Inggeris. Namun, kehadiran Frimpong juga menimbulkan persoalan mengenai masa depan Conor Bradley, pemain muda yang menunjukkan potensi besar dalam beberapa perlawanan penting. Persaingan antara kedua-dua pemain ini mungkin akan menjadi cabaran bagi Slot dalam memastikan perkembangan dan kepuasan semua pemain dalam skuad. Secara keseluruhannya, perpindahan Jeremy Frimpong ke Liverpool dilihat sebagai langkah strategik yang berpotensi memberikan impak besar kepada pasukan dengan kombinasi keupayaan menyerang yang hebat, pengalaman di peringkat tertinggi dan kesesuaian dengan falsafah permainan Slot. Frimpong berpeluang untuk menjadi aset berharga dalam usaha Liverpool mengekalkan dominasi mereka di Liga Perdana Inggeris dan pentas Eropah. Jadi, kepada semua The Reds, apa pendapat anda tentang Jeremy Frimpong? Sila komen di bawah dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sharekan video ini ke dalam grup Liverpool korang. You will never walk alone.